Rasalah. Ni bahagian badan dia sedap lagi ni. Oh, mantap. Ni bang nanti tinggal buka ya. Okey. Alright. King crab. Ini memang boleh makan ramai-ramai ni bang ni. Gaut. Abang ada gaut tak ada ya? Ada. Alamak. Dia cakap kalau ketang kecil kalau besar tak ada gaut, tak ada. Kalau kena pun berbaloi bang ah. Ketam kecil kalau kena gaut tak berbaloi. Kalau ketam ni berbaloi lagi ya. Tu dia kemudian. Ya. Yang penting makan dulu. Yang penting rasa dulu bang. Rasa dulu. Tengah panas-panas ni. Dia tak makan. Ni bang, abang Syazwan. Nah ni Amir Syazwan. Ni. Semoga sukses bang workshopnya bang. Ambil yang kau ambil badan. Oh, badan dia sedap. Badan dia terasa. Tak. Badan dia sedap. Ni yang belah sana ni. Ni dek, bagikan. Oh, dah ada ni. Ni. Ni bang. Ni. Badan bang. Kena rasa badan ni bang. Bang. Masya Allah bang. Gaut pun gaut lah bang. Kalau macam ni sedap. Ni, mak. Kemudian. Gaut kemudian cerita lah. Gaut pun gaut lah. Kalau saya pun saya makan lah. Panas tu bang. Tengok daging dia. Nah. Sedap bang yang bahagian badan. Yang paling bahagian badan tu memang. Patut orang tu datang makan Oi, ini orang dah kena ni. Teringat bang ni. Dia akan datang lagi ni. Datang. Oh, dari Ipoh nak kemari 12 jam Oh, jauhnya. Kalau biasa 7-8 jam. Ni pasal musim school holiday kan. Jemput makan semua. Baik, ni 3 kopak je. Terima kasih semua. Terima kasih. Boleh masukkan semua dari Ipoh, Perak. Apa Abang Syazwan nama workshopnya? AS Project. So jangan lupa support AS Project dekat Ipoh dekat mana? Tambun. Baik, terima kasih banyak bang. Jemput makan bang Baik. Yang ada gaut minta maaf banyak. Selamat menonton. Okey baik. Tapi boleh je makan, jangan makan banyak sangat lah Okey, so ni juga kita ada family last daripada Melaka. Bang, macam mana bang? Semua power bang? Power, terima kasih. Ni daripada Melaka. Okey guys, so yang nak makan king crab yang tadi tu 598. Kalau nak yang besar lagi 698. Tengok dia walaupun order 1-2 king crab boleh makan 2 king crab korang boleh makan 10 hingga 12 orang untuk 2 king crab. So cari kawan-kawan kita tontong duit. Tontong ni kongsi-kongsi lah. Seorang keluar adik-beradik berapa kan. So bawa mak ayah boleh. Kita boleh makan satu family kat sini. Okey, so kalau nak singgah ke restoran saya, korang tekan saja Waze nasi lemak lobster JB, pasti sampai dekat Setia Tropika. Waktu operasi daripada pukul 12.30, tengah hari dah buka. Bukan malam je, tengah hari saya dah buka. Sampai pukul 11 tengah malam. Tengok jam ni, dah pukul 11 malam.